Macam dia ni kalau tengok ni memang nipis gila lah. Macam minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi kes Persona. Waktu Persona ni dia baru beli bulan 11 tahun lepas. Lepas tu dia beli second lah. Lepas tu bila dia bawa kereta tu, dalam seminggu ni lah, kereta dia bila tekan brake ada bunyi. Lebih kurang macam tu lah. Okey, so dia bawa minta kita check lah. Apa kereta sekalipun, kalau ada bunyi macam tu, nombor satu anda wajib check dulu ketebalan brake pad anda ni. Macam dia ni kalau tengok ni memang nipis gila lah. Nampak tak? Tapi dia bagi tahu saya lah, Yuska yang dia beli tu kata baru tukar brake pad. Tu tak kisahlah kan. Okey, cuma apa yang saya nak bagi tahu, kenapa bunyi bila tekan brake ada bunyi ni? Nampak tak? Dekat brake pad ni dia ada satu dia punya penanda lah, warning punya apa besi, saya pun tak ingat lah nama dia ni. Okey, nampak tak? Kesan digesel. Apa berlaku bila brake pad ni dia dah nipis, dia akan kena dekat besi ni. So besi ni akan bergeser dan mengeluarkan satu bunyi nyaring. Sebenarnya bunyi tu bunyi warning. Bunyi tu mengatakan pi atau dah kena tukar brake pad. Itu je, kecil je masalah dia, bukan masalah pelik-pelik pun. So tadi saya tukar satu brake pad yang baru, saya check yang original Proton agak mahal. So saya ambil yang Metal King Bandit lah. Owner pun okey, Metal King Bandit untuk Persona lah. Lepas saya tukar, saya test balik, hilang bunyi tu. Nampak tak? Sebenarnya kes-kes bunyi bila tekan brake ni kadang-kadang puncanya tak teruk pun. Kadang-kadang puncanya memang sebab ni. Macam hari ni settle. Tukar ni terus settle masalah. So kalau anda nak check bunyi, dah sakit kepala, dah buat macam-macam, bunyi masih ada, ataupun nak check handling tak okey, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Selamat hari ni settle.